3 hari lepas, ada seorang meninggal lah. Sebab sedut pedang ni. Paru-paru penuh cecair. Jantung sampai 3% yang jalanan. Bukan statik TikTok, ini betul punya kan. Hampa rasa sedut bagi tenang. Sehari duduk tenang-tenang ke dalam ICU pula kan. Kawan pergi melawat pun tanya, dia demam ke kan? Doktor pun nampak ah. Tak ah, dia terlebih wap. Berarti bukan nak marah kan. Okey, kedai vape, mereka meniaga cara dia. Anak Melayu juga kan. Tapi hampa yang duk salah guna, sedut sampai tak ingat dunia kan. Tu yang jadi masalah. Jangan nanti baru nak insaf kan. Masa tengah baring, cucuk oksigen tu. Tengok Shilling Hospital pun sambil ingat. Aku patut dengar lah nasihat orang kan, yang pakaikan play card hari tu ni.